Selamat datang ke kupasan visual ini. Hari ini kita nak mulakan satu perjalanan. Sebuah perjalanan yang bukan saja akan ubah cara kita melihat Al-Quran, tapi bakal mengubah cara kita berinteraksi dengannya setiap hari. Kita selalu sangat pegang naskah suci ni, baca dan hafal. Tapi pernah tak kita terfikir, adakah kita betul-betul dah berikan penghormatan rohani yang selayaknya? Melalui penelitian kita terhadap salah satu karya agung dalam dunia Islam, kita akan rungkai macam mana ulama' terdahulu sediakan satu panduan holistik untuk kita betul-betul kuasai hubungan dengan kalamullah. Okey, jom kita selami perkara ni. Dalam zaman moden yang serba pantas sekarang ni, memang mudah sangat untuk kita terjebak dalam perlumbaan nak habiskan muka surat demi muka surat. Kita selalu kejar kuantiti kan? Rasa macam, bila nak khatam ni? Tapi soalan utama yang perlukan kejujuran kita ialah, adakah kita ni sekadar membaca? Adakah interaksi kita dengan Al-Quran tu cuma sekadar senaman bibir dan pita suara? Atau adakah ia satu sambungan rohani yang betul-betul mendalam? Untuk jawab persoalan tu, jom tengok peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mula dengan pengenalan kitab At-Tibyan. Lepas tu kita lihat apa ganjaran untuk pembawa Al-Quran. Seterusnya, kita akan sentuh tentang adab zahir dan adab batin. Dan akhir sekali, kita rungkai keistimewaan dan legasi At-Tibyan. Baiklah, kita terus masuk ke bahagian pertama, pengenalan kitab At-Tibyan. Tajuk penuh kitab yang kita bincangkan ni ialah kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kalau diterjemahkan secara harfiah, At-Tibyan bermaksud satu penjelasan yang sangat terang dan nyata. Dan frasa hamalatil Quran pula bermaksud pembawa Al-Quran. Sekarang, apa yang paling menarik tentang definisi pembawa ni ialah ia bukan semata-mata merujuk kepada para hafiz yang dah hafal 30 juzuk tu, tahu? Tak sama sekali. Ia sebenarnya merujuk kepada sesiapa sahaja, ya, termasuklah anda dan saya, yang berinteraksi, membaca, mengkaji atau mengajar Al-Quran. Maknanya, bila anda buka je naskah tu, anda dah pun memikul satu tanggungjawab yang sangat besar. Dan genius di sebalik karya agung ni tak lain tak bukan ialah Imam An-Nawawi atau nama penuh beliau Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau perasan yang umat Islam ni sebenarnya sangat perlukan satu kompas, satu panduan yang tak hanya ajar tentang hukum tajwid tapi turut membimbing kelakuan kita, kesantunan rohani dan tata cara yang paling tepat untuk memuliakan teks suci ni. Boleh kata Imam An-Nawawi tulis kitab ni sebagai satu manual kehidupan untuk didik adab kita secara menyeluruh. Jadi, poin yang paling penting kat sini ialah interaksi dengan Al-Quran ni bukannya sekadar melafazkan huruf dengan makhraj yang betul atau tahu hukum tajwid semata-mata. Betul, tajwid itu memang wajib, tapi itu baru di permukaan je. Interaksi yang sebenar menuntut kesantunan rohani. Ia perlukan pelibatan 100% dari tubuh badan kita sampailah ke curug hati yang paling dalam. Seterusnya, kita tengok bahagian kedua, iaitu ganjaran pembawa Al-Quran. Sebenarnya, Imam An-Nawawi ni seorang pakar psikologi rohani yang sangat bijak. Beliau tak mulakan kitab beliau dengan senarai peraturan yang panjang atau ketat. Sebaliknya, beliau buka kitab ni dengan elemen motivasi. Beliau himpunkan banyak hadis sahih dan dalil yang sangat jelas mengenai ganjaran luar biasa bagi mereka yang baca dan hafal Al-Quran. Ini satu langkah persediaan minda yang hebat. Beliau nak tanamkan dulu rasa cinta dan rindu pada rahmat Tuhan, barulah perlahan-lahan bawa kita ke fasa pendisiplinan diri. Dan benda ni digambarkan dengan sangat menakjubkan melalui hubungan dua hala dalam menuntut ilmu Al-Quran. Di satu pihak, guru dituntut untuk ikhlas sepenuhnya. Kena ada tahap kesabaran yang luar biasa dan yang paling penting, tak harapkan langsung apa-apa habuan atau pujian dunia. Di pihak pelajar pula, mereka wajib hormat guru, bagi fokus 100% dan buang segala ego untuk merendah diri. Ia seolah-olah satu ekosistem rasa hormat yang sangat harmoni dan saling melengkapi. Masuk ke bahagian ketiga, kita akan tengok adab zahir, iaitu persediaan fizikal. Kalau anda perasan, struktur transformasi dalam kitab ni dibahagikan kepada dua alam. Alam zahir, iaitu luaran tubuh badan kita, dan alam batin, iaitu kedalaman jiwa. Kita wajib selaraskan kedua-duanya. Logiknya macam ni, kita tak boleh harapkan jiwa kita rasa khusyuk kalau fizikal kita sendiri dalam keadaan yang tak terurus, kotor dan tak bersedia. Zahir yang tersusun dan teratur barulah dapat memandu batin yang tenang. Mari kita tengok langkah-langkah praktikal persediaan zahir ni. Cuba bayangkan, anda nak bersiap pergi menghadap seorang raja. Mestilah anda nak pastikan diri anda dalam keadaan yang paling kemas dan bersedia, kan? Pertama sekali, pastikan diri suci dengan ambil wuduk. Kedua, bersugi atau bersihkan mulut kita, sebab dari mulut itulah akan keluarnya ayat-ayat suci. Ketiga, pakailah pakaian yang bersih dan sopan. Dan yang keempat, duduklah dengan tenang menghadap kiblat di tempat yang suci. Langkah-langkah fizikal yang nampak ringkas ni sebenarnya secara automatik menghantar isyarat ke otak kita bahawa, okey, ada sesuatu yang sangat penting dan mulia sedang berlaku.
Dan satu lagi, penghormatan fizikal ni wajib juga dipanjangkan kepada fizikal naskah Al-Quran tu sendiri, atau kita panggil mushaf. Naskah ni tak boleh dilayan macam buku rujukan biasa atau majalah yang ada kat ruang tamu rumah kita tu. Anda mesti dalam keadaan berwuduk bila nak sentuh. Ia wajib sentiasa diletakkan kat tempat yang tinggi dan mulia. Dan ini satu peringatan yang sangat tegas. Jangan sesekali letak apa-apa barang ke atas naskah Al-Quran, wa ima secarik kertas ataupun telefon bimbit anda. Teks agung ni mesti sentiasa berada di kedudukan paling atas secara literal. Sekarang kita bergerak ke bahagian keempat, adab batin, iaitu penghayatan jiwa. Di sinilah letaknya nadi sebenar interaksi kita. Adab batin ni menuntut kita untuk membaca dengan penuh khusyuk. Baca tu biar perlahan-lahan, dengan tartil, kita sebut setiap huruf tu dengan jelas dan tenang. Tak payah kelam kabut nak kejar masa. Kita juga sangat digalakkan buat tadabbur, iaitu betul-betul merenung dan menyelam dalam-dalam apa maksud ayat tersebut. Malah, Imam An-Nawawi ada tekankan satu tahap kelembutan hati yang cukup luar biasa. Beliau kata, kita patut menangis atau sekurang-kurangnya cuba berusaha berlatih untuk menangis bila lidah kita melafazkan ayat-ayat berbentuk amaran dan azab. Ia adalah bukti yang hati kita tu hidup. Okey, mari kita beralih sekejap dan lihat macam mana benda ni berkait rapat dengan masa. Selain adab dalaman, pemilihan waktu yang tepat juga sebenarnya bertindak sebagai pemangkin untuk capai kekhusyuan ni. Imam An-Nawawi sangat sarankan waktu-waktu emas, waktu di mana jiwa kita berada pada tahap paling mudah nak menerima dan tersentuh. Bayangkan keheningan di sepertiga malam terakhir atau ketenangan sejurus masuknya waktu subuh. Tak ada gangguan langsung, tak ada bunyi bising dunia luar. Waktu-waktu macam inilah yang tawarkan suasana paling sempurna untuk interaksi yang sangat damai, personal dan mendalam antara kita dengan Tuhan. Akhir sekali, di bahagian kelima, kita rungkai keistimewaan dan legasi Aktibian. Tahu tak apa rahsia kejayaan karya Imam An-Nawawi ni? Rahsianya terletak pada keseimbangan yang cukup sempurna. Kalau anda tengok naskah asalnya, ia agak nipis, ringkas. Tapi kandungannya memang sangat padat dan merangkumi setiap aspek kritikal yang diperlukan oleh seorang Muslim. Beliau guna gaya bahasa Arab yang sangat mudah difahami, jadi ia boleh diakses oleh semua lapisan, dari orang awam sampailah ke peringkat cendekiawan. Dan macam yang kita tahu tentang identiti Imam An-Nawawi, setiap satu panduan yang dikemukakan mesti dipasak kuat dengan dalil, ayat Al-Quran, hadis yang sahih serta amalan ulama salaf. Ia bukan semata-mata teori, tapi sebuah metodologi yang bersanad. Disebabkan oleh ciri-ciri hebat inilah, sampai ke saat kita bercakap ni, Kitab At-Tibyan kekal dinobatkan sebagai teks wajib dalam silibus pusat-pusat tahfiz, sekolah pondok, pesantren dan pengajian agama di seluruh pelosok dunia. Tujuannya sangat jelas, institusi ini semua nak pastikan para pembaca dan penghafal Al-Quran bukan sekadar melahirkan kelunakan suara atau kesempurnaan sebutan, tapi turut mempamerkan keindahan akhlak dan adab pada tahap paling tinggi bila berhadapan dengan kalamullah. Jadi, setelah kita menelusuri perjalanan transformatif dari sudut adab zahir dan batin melalui cermin kitab At-Tibyan ni, tiba masanya untuk kita tengok balik ke dalam diri kita sendiri. Lepas ni, bila anda capai je dan pegang naskah Al-Quran, cuba tanya diri, macam manakah keadaan hati anda waktu tu? Bagaimanakah kualiti interaksi anda dengan kalamullah hari ini? Adakah anda hanya sekadar membacanya atau adakah anda betul-betul menghayatinya di dalam hati? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana meluangkan masa dengan kupasan visual ini. Terus teroka, terus merenung dan sehingga kita berjumpa lagi.